Buat yang tidak kenal, Nurul Huda Abdullah merupakan bekas atlet renang dan pemegang 22 pingat emas di Sukan Asia Tenggara, sekaligus sebagai atlet yang membawa pulang pingat paling banyak. Beliau juga pernah memegang anugerah olahragawati negara selama 5 tahun berturut-turut pada tahun 1985 hingga 1989. Jom ikuti fakta menarik mengenai atlet ini yang ramai di antara kita belum kenal. Nurul Huda Abdullah atau nama Cina beliau ialah Ching Shung Ling, berusia 47 tahun, dilahirkan di Selangor. Beliau juga merupakan cucu kepada Presiden Singapura yang keempat, iaitu Wee Kim Wee. Ratu renang negara ini pernah membawa pulang pingat sebanyak 22 emas, 4 perak dan 1 gangsa di Sukan SEA. Tidak heranlah jika ramai yang menyangkakan atlet wanita ini adalah Muslim berdasarkan nama beliau iaitu Nurul Huda. Sebenarnya, Ratu renang negara kita ini asalnya adalah gadis berbangsa Cina, bukan penganut beragama Islam. Setelah berkahwin, beliau memeluk Islam dan telah dikurniakan 2 orang cahaya mata. Lebih menarik lagi, beliau adalah orang pertama Malaysia untuk memenangi IOC Trophy pada tahun 1987. Beliau telah dimasukkan ke dalam Majlis Olimpik Malaysia MOM Hall of Fame pada tahun 2004. Perenang wanita pertama di Asia Tenggara untuk memecah rekod 5 minit untuk medley individu 400 meter dan juga perenang wanita pertama di Asia Tenggara untuk memecah 60 saat untuk gaya bebas 100 meter. Memegang rekod terbuka Malaysia dalam acara renang. Apa pendapat korang tentang legend kita ini? Sila komen.